Strategi itu di masa-masa yang lepas telah berkali-kali ditunjukkan bahawa benda yang orang lain kata tak masuk akal, tapi kalau kita buat dengan ikhlas, kita buat dengan bersungguh-sungguh, kita ada konsistensi, kita ada orang-orang yang betul-betul ada kejujuran, ada keikhlasan, ada amanah, InsyaAllah Allah nampak semua ni, rakyat nampak semua ni, maka kita akan sampai masa seperti yang saya sebut, kepada orang ramai lah, kepada yang sokong PH ke, BN ke, PN ke, PAS, kau tak payah peduli pasal kita orang lah, kita orang ni kan parti kecil, tak payah sibuk-sibuk ikut suka kita orang lah nak buat macam mana. Our business is not with them, our business is with rakyat. Betul tak? Kita akan terus dan kita mungkin parti, satu-satunya parti. Kau gila berceramah tiap-tiap malam. Tiap-tiap malam kita ceramah. Tiap-tiap malam kita sampaikan maklumat. Saya yakin dengan latar belakang pergolakan yang ada dalam BN, dalam PN, dalam PH, akan sampai satu masa yang enough Malaysians will say, enough is enough, let's give these people a chance because they seem to be the best among. Betul tak? Baik. Jadi kepada orang yang tanya kepada saya, kalau tengok komen-komen tu, kenapa nak buang masa masuk PRN Melaka? Bazir duit, hilang deposit, macam-macam dia kata kan. Mereka ini tidak baca sejarah. Mereka tidak menelaah macam mana manusia bukan saja dekat Malaysia ni, tapi manusia di negara-negara lain pun, manusia ini sebenarnya berubah dengan cepat. Yang penting ialah idea yang dibawa itu mesti sampai dan diterima dan mendapat sokongan daripada orang ramai. Jadi kalau saya tanya kepada terutamanya yang menyokong bersama, kita tak adalah besar, tapi dalam tempoh tak sampai, kita 2 hari lagi genap 3 bulan. Hari ni 15 Ogos, bersama ni genap 3 bulan 17 Ogos, kita dah lebih 30,000 orang dalam tempoh 3 bulan tau. Dan kita ni tak buat macam PKR. PKR, dia bagi kotak makanan, minta IC, kemudian kantoi daftarkan orang jadi ahli tanpa kebenaran. Kita tak buat macam tu. Orang yang masuk ni memang betul-betul datang, bayar RM20 dan memang nak jadi ahli. Dan bila dia jadi ahli, bukan saja dia jadi ahli, dia kena kerah berkenduri basuh pinggan pula lepas tu. Baik Jadi kalau orang tanya saya, kenapa nak buat kerja gila ini? Jawapan saya mudah tapi mungkin tidak pendek. Jawapannya ialah kerana ini satu keperluan untuk masa depan rakyat negara. Cukup. Sebab kita tahu ke mana negara ini akan pergi. Kita tahu contohnya, kalau UMNO dan PAS bergabung, mereka ada peluang untuk menang. Bila mereka menang, zaman yang mana zaman rasuah, zaman yang mana ada keangkuhan, yang itu akan kembali. Tapi kita juga tahu bahawa masalah-masalah masyarakat ni besar. Masalah gaji, kos sara hidup, dia tidak akan selesai hanya semata-mata kerana Perdana Menteri atau parti itu bertukar. Ini masalah struktur negara. Dia memerlukan keputusan yang jitu, bukan saja daripada kerajaan, tapi dia perlukan juga kerjasama dan persetujuan daripada majikan, daripada persatuan-persatuan industri, daripada pekerja. Kita semua kena duduk dan bersetuju macam mana kita nak naikkan gaji rakyat
secara campur tangan kerajaan menggunakan sebahagian peruntukan negara supaya gaji yang terutamanya yang muda-muda ini yang 10 tahun kerja gaji masih lagi 4,000 tak naik-naik. Yang ini takkan berlaku secara tiba-tiba. Dia perlukan keputusan bersama. Dan bila kita buat keputusan itu, maksudnya kerajaan kena ikat perut. Ada benda yang kita kena potong. Contohnya, kita kena potong pencen ahli parlimen. Contohnya. Kita kena potong allowance mengarut. Kita kena potong ini perbelanjaan luar negara. Bukan saja menteri tetapi jabatan kerajaan, agensi. Kita kena buat macam-macam benda yang tak popular. Saya nak tanya saudara-saudari, adakah itu akan dibuat rasanya oleh mana-mana parti-parti besar yang ada ni? Kalau UMNO dengan PAS, kalau dia nak buat benda susah macam itu, buat apa dia jadi kerajaan? Dia dah melabur banyak, berpuluh-puluh juta, ratus juta, mungkin bilion untuk dia jadi kerajaan. Bila dia jadi kerajaan, dia kena dapatkan balik pelaburan itu sebab itu bukan duit dia, duit toke. Dia kena bayar toke. Untuk bayar toke, dia kena buat projek-projek. Projek-projek ini sebahagiannya tak masuk akal. Patut 100 juta jadi 500 juta. Kalau tak percaya ke aku, tengok tabung haji. Itulah yang berlaku. Orang duk tanya, mana sakau? Mana sakau? Duit hilang ke tidak? Ya Allah, bodohnya lah. Kalau saya kata bodoh, orang UMNO kata aku mulut longkang. Saya nak tanya orang-orang yang duk baca ni kan. Kalau selepas ada laporan sampai 272 muka surat yang dah tunjukkan macam mana sampai puluh bilion ditanggung oleh rakyat. Kalau duk tanya lagi, duit ada hilang ke tidak, kita nak panggil apa lagi ni pakcik? Kita nak panggil apa lagi? Takkan saya nak kata, oh comel ni Allah, perlahannya comel ni, slownya comel ni. Takkan nak panggil macam tu. Kan? Jadi kita dah tengok dah benda tu. Kitaran itu, bila orang nak jadi kerajaan, dia nak kuasa, dia nak kemewahan. Jadi dia kena melabur dulu. Melabur tu dia ambil duit orang. Jadi bila duit orang, bila jadi kerajaan, dia kena bayar. Bila dia kena bayar, dia kena buat projek yang tak masuk akal. Akhirnya kerajaan tanggung, pusing. Kalau Piramli kata sampai Abang Jamil, kan? Nasib baik saya tak ada ahli keluarga saya nama Abang Jamil tau. Bolehlah aku cakap kan? Itu UMNO PAS. Kemudian kita pula ada PH. Yalah Datuk Seri Anwar, kebetulan kita sama-sama kat Melaka. Tidak dirancang. Kok ada orang kata, ini sebenarnya dia orang dah merancang ni. Selepas ada ceramah ni, mereka berjumpa di tepi Sungai Melaka. Bohong semua ni. Kita masing-masing tak tahu. Kita pun tak tahu dia akan buat kongres weekend ini pada tarikh yang sama, negeri sama pula Melaka. Bersama ni memang kiasu. Kita dah cakap daripada dulu, kita nak umum calon lebih awal daripada orang lain. Jadi memang kita dah tetapkan minggu ini kebetulan kan. Jadi Datuk Seri Anwar dah kata dia akan korek balik Felda, janji macam-macam, pujuk otai-otai baliklah ke parti semua kan. Saya susah nak cakap beginilah. Saya ulas nantilah panjang lebar kan. Tapi kita telah sia-siakan 4 tahun. Yang berbakinya mungkin 5 bulan, 7 bulan. Umum dulu, nanti jadi macam tabung haji lah laporan. Umum dulu akan keluar. UMNO kata, sebelum nak keluarkan laporan tabung haji itu, kena bawa ke kabinet dulu. Sama juga, apa saja yang diumumkan dulu, semua kena balik ke kabinet. Kerana keputusan tertinggi kerajaan adalah kabinet. Dindong, lama-lama, saudara pun tahu, saya pun tahu, akhirnya dia akan ulang dan ulang, keadaan itu tidak akan bertukar dalam suasana
Yang segala masalah ekonomi rakyat, pasal harga, pasal gaji semua ni, kita dah kesuntukan masa untuk kita buktikan kerajaan buat dasar-dasar yang radikal yang memastikan kekayaan negara daripada pertumbuhan ekonomi yang duk diulang-ulang itu akhirnya sampai kepada rakyat. Yang rakyat nampak sekarang, tiap-tiap 3 bulan kerajaan umum pertumbuhan ekonomi kita bagus, mengatasi semua. Rakyat duk kira aku pergi beli harga ikan, macam itu juga. Gaji aku naik RM50 macam itu juga. Ubat makin mahal macam itu juga. Jadi saya rasa di sebelah PH pula dah tak ada masa dah. Orang dah tak percaya. Kalau saya ada dalam PH sekarang ni pun, kalau saya ada ulang apa yang pimpinan PH cakap atas pentas ceramah, aku rasa korang baling keluar busuk kat aku tau. Itu salah satu sebab kenapa saya buat bersama. Saya dah nampak masa depan yang mana bila saya berceramah, saya kena baling dengan telur busuk. Sebab orang dah tak percaya. Jadi akhirnya, kita perlu terima hakikat bahawa kitaran politik ini akan berlaku. Dan kita tak perlu takut dengan kitaran politik. Sebab rakyat ada kuasa. Kuasa itu ada kepada rakyat. Ambil contoh orang Melaka. Ambil contoh orang Melaka kan. Orang Melaka tahun 2021. Tahun 2018 dulu, orang Melaka kalahkan kerajaan UMNO Barisan Nasional. Dapat ketua menteri daripada Pakatan Harapan. Ya tak? Mari pilihan raya negeri 2021. Orang Melaka, korang buat kerja gila. Kau bagi menang besar-besaran kepada UMNO pula dah. UMNO menang 21 kursi. PH menang 5. PN menang 2. Beraya sakan UMNO. Sebab itulah maka semua negeri lain bawah UMNO ni semua nak panggil pilihan raya juga. Melaka dah tunjukkan, Johor pun nak ikut. Jadi Melaka pun buat tahun 2021, Johor pun buat, bubar juga 2022. Lepas tu UMNO ni dia punya yakin tahun 2022, dia tekan Perdana Menteri dia sendiri, Datuk Seri Ismail Sabri. Dia suruh bubarkan parlimen. Zahid masa itu tak kisah banjir ke hujan ke, aku tak tahu, aku nak juga pilihan raya. Maka jadilah pilihan raya dalam bulan November 2022. Tak guna korang orang Melaka, kau bagi telur kosong kepada UMNO. Orang Melaka, daripada kau bagi 21 kursi, kau bagi telur kosong kepada orang UMNO. PH menang 3, PN menang 3, ya tak? Jadi kitaran ini, kita tak perlu takut dengan pilihan rakyat. Kalau suasananya ialah pada ketika itu rakyat kata kami nak bagi peluang kepada parti sekian-sekian, kita nak test dia pula. Itu kuasa rakyat, saudara-saudari. Yang kita tahu begini, inilah pencapaian terbaik daripada rakyat Malaysia yang dizahirkan dalam pilihan raya umum 2018. Saya daripada muda, bila orang tanya saya, kenapa engkau berjuang habis-habisan lawan BN ini? Kau sayang sangat kepada Anwar Ibrahim ke? Kau nak jadi menteri ke? Saya kata dah. Tak ada kena-mengena dengan Anwar Ibrahim ke? Tak ada kena-mengena dengan jawatan nak jadi menteri. Saya nak pastikan buat kali pertama rakyat merasa apa nikmatnya bila kita boleh kalahkan kerajaan dan tukar kerajaan. Sebabnya, bila rakyat merasa sekali, dia tukar kerajaan 2018. Lepas itu, ikut suka dia. Siapa yang dia rasa tak bagus, dia tukar. Dia tukar. Berapa kali bertukar dah. Itulah namanya kuasa rakyat. Saudara-saudari. Kita jangan ulang, duk jerit kuasa rakyat. Tapi kita takut dengan keputusan rakyat. Sebab, tanggungjawab parti-parti politik bukannya lah meracun
menipu rakyat semata-mata untuk mengekalkan kuasa. Tanggungjawab kita ialah berkhidmat kepada rakyat. Tanggungjawab kita ialah membariskan pimpinan-pimpinan yang ditawarkan kepada rakyat supaya rakyat boleh bandingkan yang mana lebih baik, yang mana tak baik. Kerana kita yakin rakyat akan buat keputusan yang terbaik. Tanggungjawab kita ialah membina parti yang budayanya itu berbeza daripada amalan-amalan politik yang dibenci oleh rakyat. Itulah kenapa bersama wujud. Sebab itulah kenapa bersama masuk pilihan raya. Sebab kita yakin, kalaupun apa keputusan dalam PRN Melaka tahun ini, apapun keputusan dalam pilihan raya umum yang akan datang, akhirnya rakyat akan tetap kembali kepada parti yang boleh menawarkan calon-calon kepimpinan yang amanah, yang berintegriti. Dan tak cukup dengan itu, calon-calon yang ada tawaduk, dia tahu macam mana nak berkhidmat kepada rakyat, dia takut kepada rakyat. Dan yang lebih penting, calon-calon yang ada kepakaran dan kemahiran supaya bila dia jadi wakil rakyat, dia jadi menteri, dia boleh selesaikan masalah rakyat. Bila sampai masa itu, saudara-saudari, kita pun tak sedar, saya yakin kalau kita perkuatkan, kita terus pada landasan ini, kita kerja rajin-rajin, sampai satu masa, mungkin 1 tahun, mungkin 2 tahun, mungkin 5 tahun, pada ketika itu kita tak payah nak kempen panjang pun. Rakyat telah buat keputusan dalam hati dia, aku dah cuba PH, tak jalan. Aku dah bagi peluang kepada penyatuan Melayu, kononnya kalau Melayu memerintah semua masalah selesai. Tak selesai juga, dia tambah sakau lagi. Dia akan ada satu masa, kita dah ambil yang ini, kita dah ambil yang itu. Yang ini kita belum try lagi, nampak okey. Saya daripada dulu okey dengan diorang. Cuma diorang ni dulu nampak muda-muda sangat. Nampak baru sangat. Jadi kali ini, kita akan bagi peluang kepada mereka. Kalau kepada adik yang tanya saya kat sana, kepada yang selalu duk tarik saya, duk tanya saya apa strateginya, saudara-saudari, ini ialah pengarah strategi PKR, saudara-saudari, daripada dulu lagi. Yang PKR duk berkempen sampai menang 2018 itu, saya antara orang yang paling utama membangunkan strategi, saudara. Benda yang tak masuk akal masa Anwar Ibrahim dalam penjara lagi. Kita kata kena buat Pakatan Harapan. Tak payah dengan PAS. Anwar Ibrahim tak percaya. Tulis surat panjang lebar. Tak setuju ni. Aku langgar je. Saya daripada dulu. Minta maaf Datuk Seri, you duduk dalam penjara. Kita orang yang keluar. Kita orang yang kena lawan. Kena buat Pakatan Harapan. Sama juga 2018. Dia panjang lebar tak setuju. Kita berunding dengan Bersatu. Bagi kursi semua. Akhirnya saya runding, selesai. Dia tulis panjang lebar, kecewa semua. Saya ada lagi semua tu. Strategi itu di masa-masa yang lepas telah berkali-kali ditunjukkan bahawa benda yang orang lain kata tak masuk akal, tapi kalau kita buat dengan ikhlas, kita buat dengan bersungguh-sungguh, kita ada konsistensi, kita ada orang-orang yang betul-betul ada kejujuran, ada keikhlasan, ada amanah, insya-Allah Allah nampak semua ni. Rakyat nampak semua ni, maka kita akan sampai masa seperti yang saya sebut, kepada orang ramai lah, kepada yang sokong PH ke, BN ke, PN ke, PAS, kau tak payah peduli pasal kita orang lah. Kita orang ni kan parti kecil. Tak payah sibuk-sibuk ikut suka kita orang lah nak buat macam mana. Our business is not with them. Our business is with rakyat. Betul tak? Kita akan terus dan kita mungkin parti, satu-satunya parti. Kau gila berceramah tiap-tiap malam. Tiap-tiap malam kita ceramah. Tiap-tiap malam kita sampaikan maklumat.
Saya yakin dengan latar belakang pergolakan yang ada dalam BN, dalam PN, dalam PH, akan sampai satu masa yang enough Malaysians will say, enough is enough, let's give these people a chance because they seem to be the best among. Betul tak? Baik.